Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Lit, salam Malaysia Madani. Ni hao ma. Vanakkam, Sawadika. Selamat datang kepada semua pendengar podcast KPM, segmen Diary Murid yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, segmen Diary Murid ini mengetengahkan kisah inspirasi murid-murid dalam pencapaian mereka yang begitu luar biasa, sama ada dalam bidang akademik maupun seni. Kisah tentang semangat, bakat dan keberanian mereka dalam dunia pembelajaran dan kehidupan yang pastinya mampu menyuntik inspirasi kepada rakan-rakan murid di luar sana untuk terus melangkah mencapai kejayaan pada masa yang akan datang. Dan untuk episod kali ini, kita bawakan sebuah kisah yang cukup menarik tuan-tuan dan puan-puan. Ia berkenaan tentang seorang anak muda dari negeri Perlis yang suaranya pernah tular di media sosial kerana ulasan sukan yang begitu bersemangat dan penuh gaya profesional. Siapa sangka bakatnya sebagai pengulas sukan muda kini mula mendapat perhatian ramai dan menjadi inspirasi buat generasi baharu. Baiklah, sebelum saya perkenalkan siapakah anak muda ini, jom kita tengok video dulu. Silakan. Pelari dari Terengganu dan juga negeri Johor. Namun pelari dari negeri Selangor cuba untuk mengejar dua peserta yang sedang mendahului. Nampaknya pecutan terakhir 100 meter antara pelari dari negeri Terengganu dan negeri Johor. Saingan sengit tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita saksikan siapa yang bakal sampai ke garisan penyelamat terlebih dahulu. Dan wow, tidak. Siapakah yang sampai ke garisan penyelamat terlebih dahulu? Itu dia. Dengar tak suara di sebalik video ni? Kita bukan nak tunjuk video ni sebenarnya. Kita nak dengar, nak tuan-tuan dan puan-puan dengar suara di sebalik video tu. Macam mana? Okey tak? Best tak? Bersemangat kan? Itu baru sikit. Soalnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lagi ulasan-ulasan anak muda ini, video-video yang viral especially semasa kejohanan olahraga MSSM kali ke-65 tempoh hari bulan Ogos hari tu, pergilah ke TikTok TVPSS Perlis. Kat situ memang banyak semua video tuan-tuan akan dengar suara adik anak muda ini. Jom saya perkenalkan sebelah saya. Tu dia, hai sikit. Okay, inilah Muhammad Alif Omar bin Muhammad Syafi'i, murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Perlis. Seorang murid yang bukan sahaja petah berbicara tetapi juga mempunyai aura penyiar yang luar biasa. Okay, Alif, selamat datang ke podcast Diary Murid. Thank you lah. Thank you. Terima kasih sebab sudi dalam kesibukan mengharungi kelas-kelas. Alif pun aktif kat sekolah, bukan saja dalam bidang ni penyiaran ni, dia juga aktif dalam pelbagai di sekolah. Okey Alif, sihat ke hari ni? Alhamdulillah cikgu, saya sihat hari ni. Macam mana setakat hari ni dengarnya Alif ni wanted tau. Dekat sekolah bukan saja ni, untuk pengacaraan di sekolah semua Alif tapau, betul? Betul cikgu. Okey. Baik Alif, Alif kenalkan diri, macam asal dari mana, okey. Dan macam mana mula-mula minat dalam bidang pengulas sukan ni? Asalnya dari mana? Silakan Alif. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Alif Omar bin Muhammad Syafi'i, merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Perlis. Saya merupakan pelajar yang boleh dikatakan sangat aktif lah dalam bidang kurikulum, terutama dalam sukan dan pengacaraan. Jadi minat saya terhadap pengulas ni, dia bermula sejak saya berada di negeri Selangor terlebih dahulu. Untuk makluman saya berasal daripada negeri Selangor. Jadi bila saya di Selangor dahulu, ulasan pertama saya adalah berkaitan dengan Hari Sukan Sekolah cikgu. Untuk acara 100 meter. Terbukalah. Sekolah lama apa, sebut sikit? Nanti sekolah lama saya Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra cikgu. Jugra di mana? Di Banting, Kuala Langat, Selangor. Banting, Kuala Langat, Selangor. Okey. Jadi minat saya dalam terhadap pengacaraan dan juga pengulas ni, secara tidak langsung saya dapat satu yang baru, sebab sebelum ni
sebelum saya terkenal dalam untuk pengulas MSSM, saya hanya buat satu ulasan saja berkaitan 100 meter untuk acara hari olahraga sekolah saya. Jadi satu acara tu je yang saya pernah jadi pengulas. Tapi bila dah jadi pengulas utama untuk MSSM ni, alhamdulillah lah, lagi banyak acara yang saya pelajari dan banyak lagi lah benda-benda baru yang sebelum ni saya tak pernah buat, tapi saya dah tahu dah. Okey, selain pengelusukan, Alif ada buat ni lah pengacaraan ke macam mana? Selain saya aktif dalam pengacaraan, saya juga aktif dalam bidang nyanyian. Kalau dulu dekat Negeri Selangor, saya wakil sekolah lah untuk pertandingan nyanyian. Selain itu, saya juga aktif dalam bidang pidato, sajak dan sebagainya lah, cikgu. Okey. Kita tengok macam mana Alif boleh viral, terkenal di Perlis ni, bermula daripada pengulas sukan SMSN hari tu kan. Betul, Macam mana mula-mula Alif punya respon tu bila kata video aku dah tular ni? Bagaimana reaksi Alif masa tu? Okey, macam mana saya nak cakap, sebenarnya saya pun terkejut sebenarnya sebab tak expect. Sebab mula-mula saya start mengulas di MSSM adalah pada hari pertama tu, saya ingat lagi, acara 5,000 meter terbuka. Jadi saya start mengulas pada hari yang pertama lah untuk hari kejuaraan tersebut. Jadi saya mengulas. Jadi saya tak, sebab memang cikgu ada maklumkan kepada saya yang video tu rekod dan akan dimuat naik di laman sosial lah. Jadi saya kata, yelah, tapi saya tak expect pula ramai yang akan tengok dan ramai yang akan macam ulas tentang saya punya pengulasan tu lah. And then saya balik rumah, hari first day tu saya balik rumah, and then saya relax lah kan. And then saya buka saya punya TikTok, and then saya buka je saya punya TikTok, video-video yang saya mengulas tu dia lalu kat FYP saya. Jadi saya macam saya rasa ni baru pagi tadi ni. Jadi saya macam terkejut lah juga kan, macam ya Allah, boleh viral macam ni sekejap je. Macam tu lah, cikgu. Terkejut semua, tapi dalam masa yang sama Alif rasa alhamdulillah bakat yang Alif ada ni dapat dikongsi dengan ramai orang, dan dalam masa yang sama dapat membantu memeriahkan lagi acara. Tahu, sebenarnya susah tuan-tuan dan perempuan nak mengulas acara-acara yang orang dalam talian, sebab orang dekat stadium lain, audiens di stadium lain memang nampak keriuhan, tetapi dalam talian cuba tak ada pengulas, kerik memang seronok tengok. Tapi bila ada ulasan daripada pengulas, memang kita punya semangat yang tengok oleh adrenalin kita dicucuk. Jaringan kita sekali macam berlari dalam padang. Kita ada dekat tempat tu kan. Kena pula suara pengulas sukan ni macam Alif. Siapa sangka guys, ada yang ramai komen-komen netizen di TikTok TVPSS Perlis menyangkakan Alif adalah bukan budak sekolah. Mereka ingat pengulas sukan yang profesional, yang dah berpengalaman. Itu rahsianya Alif hebat macam ni. Okey Alif, pastinya sebelum nak menjadi pengulas sukan, bila dah balik di Perlis kan, macam mana Alif bermula? Maknanya macam mana, apakah platform yang memberikan Alif peluang untuk menunjukkan bakat di Perlis? Mesti ada bengkel. Cerita sikit. Okey, baiklah. Jadi mulanya bakat pengulasan saya dalam pengulasan ni adalah apabila sekolah saya menghantar saya untuk mewakili sekolah dalam bengkel pengacaraan dan pengulas ataupun host lah. Jadi bengkel pertama itu diadakan seramai 200 orang peserta, tak silap saya. Jadi pada saringan pertama tu setiap sekolah perlu menghantar video pengacaraan dan juga pengulasan lah. Jadi daripada bengkel yang pertama tu disaring dan ambil 60 orang yang terbaik. And then untuk 60 orang yang terbaik ni, kami kena pergi bengkel yang kedua yang bersemuka lah. Untuk bengkel yang pertama tu secara online, kita buat naik video tu ke dalam Google Drive dan pihak pentaksir ataupun hakim akan tengok lah. Dan untuk bengkel kedua ni bersemuka. Jadi untuk bengkel kedua ni mereka buat bengkel dengan Cik Syaril Salifuddin lah. Dia mengajar tentang pengacaraan, host dan juga pengulas. Jadi di bengkel kedua ini juga, selepas kami diberikan taklimat dan penjelasan tentang apa itu pengacaraan, pengulasan dan host, kami ada satu task iaitu kami kena buat video juga pengacaraan dan pengulas. Dan setiap video tu dimuat naik juga di dalam Google Form dan ditaksir juga oleh para pentaksir dan juga hakim lah. Dan selepas bengkel yang kedua ni, kita ada pula bengkel yang ketiga cikgu. Daripada bengkel yang kedua ni disaring lagi untuk mendapatkan yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Yang ni bukan senang betul cikgu.
bersama banking siapa tadi? Syaril. Encik Tuan Syaril. Syaril Saripudin. Betul Beliau cikgu. adalah penerbit RTM Betul kan, cikgu. RTM saya terlupa lah, tapi beliau adalah ikon RTM. Memang kita ambil pembaca berita RTM. Memang kita Kalau sebut Encik Syaril Saripudin memang terkenal lah dengan profesional pengacaraan juga kan. Betul. Kita bawakan beliau datang ke Perlis Alif kan. Betul. Okey. Tadi Alif ada cerita macam Alif ada juga buat pengacaraan kan. Dekat Perlis ada buat tak? Macam kat sekolah ke ataupun event tempat kerja parent ke contohnya? Kalau dekat Perlis baru-baru ni selalu memang kat sekolah lah sebab saya pengawas dan for the assembly memang selalu saya akan jadi pengacara lah. Namun ada juga majlis-majlis yang lain. Contohnya majlis kenduri kahwin, sepupu saya, dan ada juga majlis-majlis rasmi seperti majlis penyampaian hadiah untuk simposium yang baru-baru ni yang bawah unit bimbingan kaunseling tu. Saya jadi pengacara je dekat lah. Jadi sebenarnya bakat pengacaraan yang ada dekat saya ni bukan baru bermula tahun ni, tapi sudah lama lah cikgu. Cuma saya cuba untuk mengasah dia supaya jadi lebih baik. Dan bila kena dengan platform yang betul, bakat Alif orang nampak, terserlah di situ. Okey, pastinya dalam setiap kejayaan kita mesti ada idola kita, betul? Betul cikgu. Okey, siapakah idola Alif dalam bidang pengulas sukan ni? Okey. Dan juga pengacaraan. Pengacaraan je kan. Untuk pengacaraan ni saya mengidolakan Cik Syaril Saripudin lah. Itu dalam bidang pengacaraan lah. Sebab saya ada membaca beberapa buku yang diterbit oleh beliau kan. Jadi saya secara tidak langsung apa yang saya praktikkan daripada buku tu, itulah sekarang apa yang saya praktikkan kan. Jadi baguslah kalau rakan-rakan ataupun para hadirin yang saya hormati di luar sana, kalau ingin cuba menjadi seorang pengacara yang baik, boleh beli buku Encik Syaril Saripudin. Memang sangat bagus. Dan untuk pengulasan pula, saya idolakan kalau di dalam negara lah cikgu kan, Allahyarham Hasbullah Allah. Hasbullah Awang cikgu. Hebat orangnya. Ya betul cikgu. Bukan calang-calang lah. Ada tak international punya yang Alif idolakan ke? Mesti ada. Betul cikgu. Untuk international bagi pengulasan bola sepak cikgu seperti Peter Drury. Beliau ni terkenal bukan kerana pandai gunakan bahasa yang puitis, tetapi semangat dan dia punya, kita panggil, tarikan daripada suara dia tu yang membuatkan kita rasa macam shocknya dia ni mengulas kan. Jadi itulah yang buat saya tertarik lah cikgu. Jadi macam itulah suara Alif. Bila dalam talian tu orang komen dia sampai cari siapa pengulas ni, spill sikit pengulas ni. Jadi kena tengoklah video-video seterusnya yang lain tu, barulah tahu siapakah pengulasnya. Okey. Alright Alif, boleh Alif kongsikan tak macam sebelum nak mengulas tu kan, takut serak, suara tak ada kan, pernah tak alami tiba-tiba tak sihat, demam ya, mesti pernah kan. So macam mana jaga persediaan suara, pengetahuan untuk bagi sihat balik, macam mana? Jadi sebenarnya saya bagi satu fakta yang memang betul-betul berlaku lah semasa Majlis Sukan Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan hari tu. Hari yang ketiga ataupun hari keempat tak silap saya kurang sihat je. Saya kurang sihat. Jadi malam hari kedua saya balik tu, saya pergi ke klinik. Saya tanya doktor lah kan, kenapa? Sebab badan saya rasa macam tiba-tiba tak sedap badan, rasa macam sakit tekak. Doktor kata saya kena infection dekat tekak. Jadi saya kata, alamak, saya macam esok saya nak mengulas lagi ni kan. Jadi tak apalah, saya ambil ubat yang doktor sarankan tu. Dan malam tu memang saya kontrol lah. Saya tak minum air sejuk, saya tak makan benda yang pedas, berminyak. Sebab itulah kan, memang kesihatan tu adalah penting dalam segala-galanya. Kalau kita ada bakat sekalipun tapi kesihatan tak memberikan kerjasama, tak boleh juga je. Jadi memang kalau saya sakit tu, memang malam tu saya akan rasa saya tak boleh buat apa dah. Biasa kalau balik daripada pengulasan tu, malam tu saya akan buat praktis lagi. Saya akan buat macam revision untuk acara apa next esok kan. Tapi malam hari yang ketiga tu saya memang tak larat lah. Jadi saya kena rest, memang betul-betul rest. Sebab kalau saya tak rest, esok saya tak boleh nak buat. Esok tak boleh perform lah ya. Betul cikgu, betul. Okey. Kadang-kadang mengulas secara langsung ni memang tak mudah susah. Betul, jadi mesti ada rasa nervous, takut. Jadi macam mana Alif mengatasi rasa-rasa itu? Tipulah kalau saya cakap saya tak nervous cikgu kan. Jadi
Tips yang saya selalu gunakan untuk hilangkan nervous, pertama saya akan tarik nafas dalam. Saya akan tarik nafas dalam, saya kira sampai 10, saya lepas. Okey, itu adalah yang pertama. Tapi kalau saya still nervous lagi, saya akan duduk jap. Saya akan duduk, saya akan tutup mata, saya akan tenangkan fikiran saya. Walaupun asyara nak start dah ni. Saya akan tenangkan macam, kau boleh. Waktu saya start, automatik dia akan hilang. Tapi tak tahulah, masing-masing kan ada cara yang tersendiri. Jadi itu adalah cara saya lah. Bolehlah juga ikut cara Alif, sebab semua orang mesti ada nervous. Bila kita nervous, kita akan buat yang terbaik. Kalau kita tak ada langsung nervous, takut kita akan buat silap. Jadi betul, dia tak boleh juga dia tak boleh macam overconfident pun tak boleh cikgu kan. Betul. Biarlah rasa takut, biarlah rasa gementar. So at least bermaksud kita kena bersedia, kita memang fully prepared. Betul cikgu, betul. Okey, selain ulasan sukan, adakah Ali bercita-cita untuk teruskan bidang ini ke peringkat yang lebih tinggi? Mungkin nak jadi pengulas profesional satu hari nanti? Semasa MSSM Olahraga Kebangsaan hari tu, ada jugalah yang daripada pihak Astro Arena. Dia interview saya, kata kalau diberi peluang untuk sambungkan bakat ni menjadi satu pekerjaan ataupun satu benda yang memang kita kata boleh buat duit juga kan. Saya fikir juga macam menarik, sebab bagi saya pengulas ni dia bukan sahaja perlu, macam saya nak cakap, perlu mempunyai pengetahuan tentang sukan. Kita secara tidak langsung kita jadi macam, kita macam mana kita nak tarik audience, macam mana kita nak bila untuk acara ni macam mana, untuk acara ni macam mana. Sebab setiap acara tu lain-lain cikgu kan. Kita ada acara ladian, kita ada acara padang, jadi pelbagai acara. Jadi kalau diberikan peluang lah untuk saya sambung dalam bidang ni, insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk supaya saya dapat lah sambung dalam bidang ni. Sebab bidang ni memang kalau betul-betul minat, memang syok juga. Memang syok. Memang enjoy kan. Betul, tak ada stress pun. Satu bakat memang ada. Dan minat tu yang menyebabkan bakat tu lagi tercela. Okey, baik. Alif juga dah viral dalam Astro Arena yang ketika MSSM hari tu Alif kan, dia orang datang ke Perlis untuk buat liputan dan dia orang nampak Alif dan tim. Alif bukan keseorangan ketika itu, dia bersama dengan tim TVPSS Perlis yang membuat liputan sepanjang kejohanan olahraga MSSM peringkat kebangsaan pada bulan Ogos yang lalu. Jadi selain Astro Arena, ada juga Alif dan tim terpilih untuk masuk dalam Didik TV KPM. Jadi jom kita tengok kejap video ni, silakan. Lepaskan satu permulaan yang penuh bertenaga. Nampaknya kini atlet cuba mendapatkan posisi terbaik. Tuan-tuan dan puan, nampaknya atlet yang sedang mendahului adalah atlet dari negeri Perak, diikuti oleh atlet dari negeri Sembilan. Nampaknya saingan sengit di antara atlet dari negeri Selangor, negeri Perak dan juga negeri Sembilan. Atlet manakah yang bakal mencapai sampai terlebih dahulu? Nampaknya itu dia atlet dari negeri Selangor, percaya menyelamatkan hadiahnya sampai ke garisan penambah terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan, dengan catatan masanya 22.4 saat. Syabas dan saya ucapkan kepada atlet dari negeri Selangor. Satu aksi yang luar biasa. Nampaknya pelari dari negeri Pulau Pinang guna menjarakkan jaraknya dengan pasukan pesaingnya, iaitu pasukan dari negeri Sabah. Pasukan negeri Sabah juga meninggalkan pasukan dari negeri Sembilan jauh di belakang, tuan-tuan dan puan. Ini selektor 200 meter yang terakhir telah pun dimasuki oleh dua pasukan yang utama. Nampaknya pasukan dari negeri Sabah cuba untuk mengejar kembali pasukan dari Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan, 100 meter yang terakhir. Sedikit saja lagi untuk sampai ke garisan penamat. Pasukan manakah yang bakal berjaya untuk sampai ke garisan penamat? Dan itu dia pasukan dari negeri Sabah membuat pintasan di saat saing dan berjaya melepasi garisan penamat dengan penuh gaya. Syabas dan tanda diucapkan kepada pasukan dari negeri Sabah kerana berjaya melakukan aksi yang istimewa. Okey, tu dia Alif. Dahsyat lah video Alif. Itu baru 1-2 video. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, pergilah tengok dekat TikTok. Pergilah tengok kat TikTok TVPSS Perlis. Itu saluran utama untuk kita buat live hari tu, dan juga SSTP JPN Perlis sebenarnya, yang kita punya team live broadcasting tu. Jadi
anak-anak TVPS ni yang menyerlahkan lagi, memeriahkan lagi media ketika itu yang kita tengah buat liputan. Okey Alif, semestinya kawan-kawan yang tengok kan, semua yang tengok, ramai juga tahu yang komen kat situ, macam mana nak jadi macam ni, macam mana nak join macam ni. So boleh tak Alif ceritakan sikit langkah pertama yang adik-adik perlu buat untuk menjadi pengacara ataupun pengulas sukan. Silakan. Okey, cikgu, terima kasih cikgu. Saya tahu ramai yang sebenarnya minat dalam bidang pengacaraan dan pengulasan ni cikgu. Cuma kadang mereka malu ataupun mereka takut untuk cuba perkara yang baru. Jadi bila kita tak yakin dengan diri kita ataupun kita malu, macam mana kita nak ke hadapan cikgu kan? Jadi bagi saya, kalau nak sesuatu tu, usaha, yakin dan buat sungguh-sungguh. Kalau kadang bila dah yakin, dah usaha tapi tak buat sungguh-sungguh pun tak boleh juga. Jadi bagi saya, kalau rakan-rakan ataupun para hadirin yang di luar sana yang saya hormati, nak cuba dalam bidang pengacaraan dan pengulasan ni, kena beranikan diri, yakin dengan diri sendiri. Bagi pelajar sekolah boleh start, saya rasa boleh start dalam untuk majlis dalam sekolah dulu. Jadi pengacara ataupun buat video pendek, macam katalah untuk jadi pengulas, boleh buat video pendek sempena hari sukan sekolah ke kan cikgu kan. Dia kalau ada minat, insya-Allah benda ni boleh. Boleh Pasal Alif nak tak jadi fesi kepada adik-adik ni. Kan? Nanti kalau lah cikgu nak buat bengkel, cikgu akan buat macam kita buka lah kan penyertaan baru, dan kita jemputlah fesi dan Alif dan rakan-rakan untuk menjadi fesi dan berkongsi dengan adik-adik yang baru nak ni kan, bagi semangat. Sebenarnya daripada situ pun boleh membantu bakat-bakat muda menyerlah dan juga boleh congkil dari situ. Dan kita akan buat training lah kan. Okay, seperti mana Alif lalui, so begitu juga lah dengan generasi-generasi seterusnya. Okey Alif, bagi sikit kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat murid-murid yang kat sana, kat luar sana yang berminat walaupun mereka masih muda, especially pada sekolah rendah. Biarlah bermula daripada rendah. Bagi sikit semangat kat mereka. Kepada rakan-rakan saya, adik-adik sekalian, kalau memang minat dalam bidang ni, memang ada bakat kalau dah ada bakat tu bonus orang kata. Yang penting minat. Jadi kalau dah ada minat, dah ada bakat, tunggu apa lagi? Teruskan usaha, teruskan yakinkan diri tu untuk tampil ke hadapan. Sebab kalau kita berada dekat satu titik saja, macam mana kita nak gerak ke titik yang lain kalau kita tak ada semangat, kita tak ada keyakinan, kita tak ada kemampuan diri. Jadi kalau nak start, baik start daripada sekarang. Sebab kalau start dah bila umur kita dah meningkat nanti, dia peluang tu orang kata makin tipis sebab kita bersaing dengan orang yang lebih tua. Biarlah asah daripada muda. Betul cikgu. Okey. Baiklah, seterusnya terima kasih banyak-banyak Alif. Rasanya dah banyak seronok dengar perkongsian hari ni dengan Alif. Banyak yang kita dapat tahu macam ni rupanya Alif boleh jadi pengulas sukan. Okey, begini caranya Alif mulai mengikuti bengkel-bengkel yang bersiri untuk mendapatkan satu bakat tu dah ada untuk mendapatkan satu kejayaan lah kan. Peluang. Okey, baik, terima kasih semua. Daripada kisah Alif kita belajar bahawa usia muda bukan penghalang untuk menyerlah. Yang penting Alif cakap apa tadi? Ada minat, usaha dan keyakinan diri. Semoga kisah pengulas sukan muda ini menjadi pembakar semangat kepada murid-murid dan terus berani untuk mencuba mengasah bakat dan mengejar cita-cita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini saja podcast segmen dari murid, podcast KPM segmen dari murid dibawakan khas oleh Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi teruskan mengikuti episod-episod seterusnya di mana di The 5 Flix KPM. Tuan-tuan dan puan-puan pastinya ada The 5 kan, log in di situ. So carilah The 5 Flix dan carilah podcast segmen Diary Murid. Okey, dan tengok dan tontonlah pelbagai kisah-kisah serta inspirasi daripada murid-murid dari seluruh Malaysia. Jadi setakat itu saja saya, Cikgu Arifah Raedah, mengucapkan terima kasih kerana mendengar. Sehingga kita bertemu lagi dalam segmen Diary Murid. Okey Alif, apa kita punya tagline? Diary Murid, suara pendidikan inspirasi negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sebalik kemeriahan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM edisi ke-65 yang berlangsung di Kanga Perlis, bukan hanya atlet yang mencipta detik bersejarah, tetapi murid di negeri tuan rumah turut melakar pengalaman istimewa apabila diberi peluang mengendalikan secara langsung dan bertugas di belakang tabir. Sejak hari pertama kejohanan itu berlangsung, 30 murid terpilih dari seluruh sekolah di Perlis menggalas tanggungjawab besar. Pemilihan bakat dibuat sekitar April lalu melalui hebahan poster dan media sosial sektor sumber teknologi pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis. Daripada 200 penyertaan, hanya 30 peserta terbaik terpilih. Bermula dengan memasang peralatan sehinggalah mengawal lensa dan merakam detik-detik penting. Ada yang tampil di hadapan kamera sebagai wartawan cilik dan melaporkan kejayaan atlet dalam pelbagai acara. Sebahagian lagi pula bertugas sebagai pengulas dan hos podcast. Sepanjang acara itu berlangsung, mereka berjaya mencipta kemeriahan dan menyampaikan ulasan dengan penuh bermaklumat dan profesional meskipun bergelar murid. Kita perlu mempunyai pengetahuan ataupun maklumat tentang sesuatu sukan supaya kita boleh mengulas sesuatu sukan tu dengan lebih bersemangat, penuh tenaga dan juga kita ada background sesuatu acara tersebut. Menurut pengurus televisyen Pusat Sumber Sekolah TVPSS dari SSTP JPN Perlis, Arifah Raedah Muhammad Fauzi, ini merupakan kali pertama TVPSS dilibatkan dalam acara sebesar ini. Pendedahan intensif itu nyata memberi impak apabila murid dapat mempraktikkan kemahiran secara langsung. Ya. Okey, sebenarnya kita masih belum perfect. Ada juga kalau kata sempat baca di live chat tu, masih ada yang kata pengulas ni tersilap cakap lah, minta maaf. Kita cakap minta maaf lah. Kita bagi tahu pengulas kita ni sebenarnya daripada kalangan anak-anak murid dan ramai macam terkejut. Takkan anak murid suara dan kita bukan profesional sebenarnya. Tim kita ni adalah daripada kalangan cikgu-cikgu dan juga murid-murid TVPSS. Kejohanan olahraga MSSM edisi ke-65 berlangsung di Stadium Tuanku Said Putra Kangar. Kejohanan yang berlangsung sejak Selasa berakhir hari ini.